Guys, ni saya sekadar nasihat lah kan. Dalam street fishing ni, kalau kamu bergerak solo lah, jauh dalam lautan, kamu akan lihat benda yang pelik-pelik guys. Benda-benda macam jin apa semua kan. Benda pelik-pelik, kamu akan diduga dengan ikan yang mahal-mahal, kelah, tengah, dan bojok kan. Buatnya, kamu perlukan minda yang orang cakap waras guys. Kamu jangan selitkan pengembaraan kamu street fishing dengan benda yang menghayalkan guys. Arak, ganja, ubat, batu, mushroom, apa lagi ya, benda-benda yang steam janganlah guys. Apa-apa benda yang boleh menghayalkan, mendatangkan hayal lah, kamu jangan sulam benda tu dalam street fishing. Sebab kalau kamu nampak benda-benda macam tu, akal kamu dah jadi lain. Kamu akan bertindak lain. Itu yang ikan kadang sejauh-jauh kamu nak bawa balik, nak jual ini duit ni kan. Kamu nampak benda yang pelik-pelik macam jin ke apa semua kan. Kadang-kadang benda tu betul. Bila kamu dah benda tu double tu, kamu jadi pelik. Nampak benda pelik, kamu dah fikiran kamu pelik, benda tu akan jadi lain guys. Kamu jangan guys, jangan kan. Tapi saya tahu orang street fishing yang meranduk macam ni kan, bukannya kaki steamnya dia tak masuk benda-benda tu. Sebab ni membazir. Kalau orang kaki steam ni, dia tak boleh kenai ni. Benda yang steam yang dia ambil tu habis. Buatnya macam tak ada apa, subuh tak ada, merugikan. Jadi orang yang steam, apa-apa benda steam, dia takkan mengandung, dia takkan ni masuk macam kita ni. Saya tahu. Tapi kamu jangan pula waktu berehat kat kemah kamu pergi pu kan. Jangan guys kan. Itu nasihat saya lah. Tahu pula kamu nak ikut tak nak ikut kan. Jangan sulam benda-benda yang menghayal. Nanti tak lama. Hobi kamu tak lama. Kalau kamu jadi YouTuber, kamu tak lama. Paling kuat bulannya tak sampai setahun kan. Kalau kamu nak lama, nak kekal, minat sesuatu hobi memancing, berkemah, masuk hutan, jangan sulam dengan benda-benda steam. Relax je. Solat jangan lupa. Tu pesan dia kan. Terpulang kamu nak ikut ke tak nak, itu terpulang. Saya punya hutang bercakap, berkongsi. Ikhlas lillahi ta'ala, tak ada nak apa-apa keuntungan.